Okey. Jadi kan, so ini kita punya kerabu soto. Okey. So kita berbalik kepada yang kita masak tadi. Okey. Kita masukkan ikan goreng kita. Saya suka masak banyak. Maksud dia masak 2 hari sekali. Okey. Yeah. Ni masakan ikan goreng masak bercili. Okey. Sambil-sambil tu kita kacau kita punya sate pula dah. Sup. Sesasul lah. Okey, kacau kita punya sup. Kita masukkan garam secukup rasa. Okey. Nampak banyak tapi sebenarnya bukan banyak. Garam tak banyak Okey. Kita tutup balik sup kita. Okey. Ikan masak bercili kita dah siap dah. Okey, kita tutup dulu. Okey. Then saya nak tumpukan kepada sup saya. Kebersihan kena jaga. Tak sukalah nak masak-masak kotor-kotor ni. Okey, kita potong daun sup batang sup. Kita nak pakai batang sup. Batang sup ni untuk buat sup kita berbau Ni. Okey. Kita ambil yang ni dulu. Kita masukkan dalam periuk sup kita. Okey. Tutup. Kemudian kat sini saya ada apa orang panggil tahu kering. Tahu kering. Saya tak nak ambil tahu kering ni, tapi saya nak ambil suun saja. Okey. Kita masukkan suun kita dalam sup. Tu dia. Okey. Kita kacau. Telungkup-telungkupkan dia. Tu dia. Inilah sup orang bujang. Sup orang tua bujang. Saya dah tua, bukan muda lagi. Okey. Allah. Okey. Sup kita dah naik dah rasa dia. Kepada Abang Kamal Haji jangan ambil hati ya. Nak makan datang nanti saya masakkan. Okey. Kita buburlah sedikit kita punya tahu kering. Ini optional lah. Nak bubur, tak nak bubur tak apa. Okey. Tutup. Okey. So sekarang yang tinggal kita cuma nak buat sayur rebus saja. Sayur rebus ni simple kan. Jadi tak payahlah nak tunjuk-tunjuk kan. Jadi sayur rebus tu semua orang boleh buat. Okey, hari ni saya masak sup ayam. Ikan goreng bercili, ikan goreng tomis bercili, sayur sawi Cina dengan kita punya
apa kita punya kerabu sotong. Okey. So cukuplah, inilah masakan saya hari ni. Perut pun dah lapar, lepas ni nak makan ya. Okey. Bye.